kedai makan yang ada logo halal. Okey. Sebab kat sana kita kalau kat Sarawak, tak silap aku ni, kita boleh makan kat mana-mana sahaja. Ada kedai Cina, ada kedai Melayu sebelah-sebelah. Dia macam food court. Dia banyak food court. Dia banyak food court. Banyak food Yang court. mana sangat tak pelik. Betul. Tapi bila kat sini aku rupanya taken ada into spesifik. account. Ada spesifik. Kau kena taken into account juga yang kedai ni ada logo halal ataupun tak ada. Okey, itu betul, yang pertama. Okay. Okey, benda ni aku tak terfikir tu. Sebab aku kat Sarawak dulu kan. Betul lah, aku tak terfikir tu. Kalau kau kat sana, walaupun kau melancong je, kau takkan fikir benda tu. Sebab kita tengok kedai Melayu pakai tudung halal. Ya. Tu je kita fikir. Itu je. Kau takkan fikir ni walaupun food court ada Cina. Ada Cina ke? Betul. Kau takkan fikir. Okey. Kan? Betul. Menarik. Yang kedua, kat sana aku rasa lah ni. Ni based on POV kau je lah. Tak ada orang sebut pasal bangsa ataupun agama kat situ. Okey. Kau sendiri SS Sarawakian dah. SS Sarawakian, betul tak? Dia tak ada Melayu. Dia tak ada kau kapi. Tak ada. Penat weh kalau nak sebut. Banyak sangat. Tak ada orang cakap pasal tu kat situ. Okay. So dia tak ada, jadi tak ada satu